가방안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 넌 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azli Atirah binti Muhammad Azlan. Nama matrik C23A0848. Hari ini saya akan membentangkan hasil projek fotografi digital yang bertajuk Eksplorasi Fotografi dari Alam ke Naratif Visual. Projek ini merangkumi gabungan 3 tema utama, iaitu fotografi alam semula jadi, fotografi jalanan dan fotografi landscape serta dokumentari. Objektif utama projek ini adalah untuk meneroka kemahiran menggunakan kamera digital dengan lebih kreatif. Di samping itu, saya mendalami bagaimana elemen fotografi seperti garis, tekstur, warna dan cahaya digabungkan dengan prinsip komposisi untuk menyampaikan cerita, emosi dan mesej kepada penonton. Fotografi ini bagi saya bukan sekadar menangkap gambar, tetapi juga satu bentuk penceritaan visual yang penuh makna. Segmen pertama, iaitu dalam Beauty of Nature, adalah satu subjek yang sangat tidak mengecewakan. Salah satu gambar yang bertajuk Whisper of Nature memfokuskan kepada bunga liar berwarna putih yang kecil. Teknik shallow depth of field digunakan, iaitu dengan memilih aperture besar seperti f2.8 yang membolehkan subjek utama nampak tajam manakala latar belakang menjadi kabur. Kaedah ini menonjolkan bentuk warna dan tekstur bunga sekaligus menciptakan mood yang tenang dan damai. Seterusnya, gambar bertajuk Pattern of Decay menampilkan daun yang sedang mengalami proses perebutan. Saya menggunakan sudut dekat untuk menonjolkan urat-urat halus dan lubang-lubang kecil pada daun. Di sini, kita boleh lihat bagaimana elemen tekstur dan kontras diolah untuk menceritakan tentang dualiti bahawa keindahan wujud walaupun dalam fasa kemerosotan alam. Kemudian, gambar seperti Vase of Vitality dan Nature's Blueprint menggunakan elemen garis semula jadi daripada corak daun sebagai leading lines. Garisan-garisan halus pada daun bukan sahaja membawa perhatian kepada titik fokus, tetapi juga menunjukkan betapa teraturnya seni semula jadi. Pencahayaan semula jadi adalah sangat penting dalam semua gambar ini. Saya memilih waktu pagi dan lewat petang untuk mendapatkan cahaya yang lembut, tidak terlalu keras, yang mampu menyerlahkan warna serta tekstur dedaunan yang sempurna. Selain itu, prinsip rule of thirds turut diaplikasikan dalam beberapa gambar untuk memastikan subjek tidak berada di tengah secara statik, sebaliknya berada pada titik kekuatan yang seimbang, visual yang lebih menarik. Beranjak kepada tema kedua, iaitu fotografi jalanan dan dokumentari. Fotografi jalanan adalah cabang yang menuntut ketangkasan, kepekaan kepada suasana serta keupayaan membaca cerita dalam sekelip mata. Contohnya, dalam gambar penunggang motosikal di lampu isyarat, saya menggunakan aperture sederhana, iaitu f/5.6 dengan ISO rendah kerana pencahayaan siang sangat mencukupi. Tujuannya ialah untuk memastikan subjek utama dan latar sekeliling sama-sama jelas. Komposisi dari sudut belakang sedikit ke sisi menonjolkan prinsip depth and narrative, di mana bukan sahaja subjek tetapi juga persekitaran turut menyumbang kepada penceritaan. Gambar lain yang sangat kuat dari segi naratif ialah gambar demonstrasi solidariti untuk Palestin. Dalam gambar ini, dua elemen utama yang sangat menonjol adalah leading lines dan repetition.
barisan peserta yang berarak bersama deretan bendera Palestin yang berkibar menciptakan aliran visual yang kuat. Mata penonton secara automatik akan tertarik ke arah tengah gambar, ke arah pusat tumpuan pergerakan. Warna-warna merah, hijau, putih dan hitam pada bendera begitu kontras dengan latar belakang langit kelabu dan bangunan neutral. Ini menonjolkan unsur kontras yang dramatik, sekaligus mengangkat semangat perjuangan, solidariti dan kebersamaan yang ingin disampaikan. Saya juga merakam gambar suasana bandar pada waktu senja. Di sini, leading lines daripada jalan raya, tiang elektrik dan garisan awan digunakan untuk membawa perhatian kepada langit senja yang dramatik. Warna jingga dan kelabu di langit berinteraksi dengan siluet pokok dan bangunan menciptakan mood yang penuh refleksi tentang transisi antara siang dan malam, antara hiruk-pikuk bandar dan ketenangan alam. Yang ketiga ialah membawa kita kepada fotografi landscape yang syarat dengan simbolisme dan ketenangan. Salah satu gambar yang saya ambil adalah suasana pantai ketika ombak perlahan-lahan menghempaskan pasir. Di sini, leading lines pada buih ombak secara semula jadi mengarahkan pandangan ke arah horizon. Tekstur pasir yang basah, buih ombak yang berselerak dan permukaan air yang berkilau menambahkan dimensi visual yang kaya. Saya menggunakan aperture kecil seperti f11 untuk memastikan keseluruhan pemandangan dari depan hingga ke horizon kekal tajam. Begitu juga dengan gambar senja di tepi pantai, di mana garis-garis ombak mengarahkan mata penonton ke arah ufuk yang bercahaya jingga keemasan. Kontras antara langit mendung dan cahaya senja menciptakan mood dramatik yang mendalam. Ini adalah contoh bagaimana fotografi landscape bukan sekadar menangkap pemandangan tetapi juga menangkap suasana dan emosi. Seterusnya, gambar masjid pada waktu siang. Gambar masjid pada waktu senja pula memanfaatkan prinsip simetri dengan begitu jelas. Pantulan bangunan di kolam air yang tenang mencipta keseimbangan sempurna antara dunia nyata dan refleksi. Ini melambangkan hubungan antara bumi dan langit, antara fizikal dan spiritual. Tidak ketinggalan juga gambar jabatan gantung yang saya rakam, iaitu leading lines pada kabel dan permukaan lantai jambatan membawa mata penonton ke hujung jambatan, seolah-olah memberi isyarat kepada perjalanan kehidupan yang tidak berpenghujung, penuh harapan dan cabaran. Sepanjang projek ini, saya benar-benar menyedari bahawa fotografi bukan sahaja tentang mengambil gambar yang cantik, tetapi tentang memahami ke mana cahaya, sudut, garis, warna dan ruang bergabung untuk mencipta satu cerita. Elemen seperti leading lines, depth of field, texture, contrast dan simetri ternyata memainkan peranan yang besar dalam bagaimana penonton mentafsir gambar. Setiap keputusan teknikal, sama ada memilih aperture yang besar untuk menghasilkan kabur, latar atau menggunakan ISO rendah untuk kualiti gambar yang lebih tajam, memberikan kesan yang sangat signifikan kepada mood dan naratif image. Projek ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran teknikal saya dalam mengendalikan kamera, tetapi juga membentuk cara pandang saya terhadap dunia sekeliling. Saya belajar untuk lebih menghargai momen-momen kecil yang sering kita terlepas pandang, dari urat halus pada sehelai daun hingga ke gerakan solidariti sebuah masyarakat. Akhir sekali, saya percaya fotografi adalah bahasa universal yang mampu menyatukan emosi, cerita
dan pengalaman tanpa memerlukan kata-kata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.